Sekejap, tak dapat space lagi guys. Jangan sekat dia. Boleh ke tepi? Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Okey, saya baru selesai menghadap Kepala Duli Tuanku yang terbesar dan kami telah mengadakan perbincangan yang panjang lebar dan saya telah mengutus wakaf pada Tuanku dan saya secara peribadi dan resmi telah menyerahkan wakaf dan juga watikah pada Tuanku dan saya telah mengemukakan 3 nama kepada Duli Tuanku dan saya serahkan 3 nama itu atas budi bicara Tuanku untuk berkenan dan hak mutlak Tuanku untuk memilih salah seorang daripada nama-nama yang dikemukakan itu sebagai calon yang amat berhormat Peti Besar Negeri Sembilan yang baru. Siapa nama itu? Itu hak istana untuk mengumumkan. Ya. Semua calon BN Datuk Seri? Ya, alhamdulillah semua calon BN. Ya. Bila dijangka akan dapat tahu apa-apa? Tuanku dan istana akan mengeluarkan kenyataan secepat mungkin. Siapa menghadap malam ni Datuk Seri? Kerana saya dititahkan untuk menghadap malam ni. Ya. Siapa lagi ada tadi Datuk Seri? Itu istana akan mengeluarkan kenyataan. Okay, tapi insyaAllah oleh kerana atas kerenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Tingkatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Artinya dengan 25 kursi ini atas perkenan Tuanku, kerajaan Barisan Nasional dan Tingkatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk negeri Sembilan Darul khusus. Datuk Seri ada yang mengatakan bahawa mungkin kediaman MB perlu keluar ini seperti dulu apa yang berlaku pada Tomat. Adakah itu akan berlaku malam ini? Tidak sepatutnya berlaku begitu. Dan pada hemat saya, ialah beri masa walaupun mungkin dengan secepat mungkin tim besar baru akan mengangkat sumpah, tetapi semuanya adalah sahabat-sahabat kita dan kita mesti ada rasa kemanusiaan dan ada tata etika yang harus kita gunakan untuk kita hormati rakan-rakan kita. Okay. Terima kasih.